Jadi, okey, Gi. Kau di awal-awal tadi, okey, semua tak bercakap. Sebab takut hilang air ni. Takut cepat dahaga. Sampai level tu. Hari kelima tak keluar lagi daripada pasir. Allahu akbar. Lepas tu dia takut cari. Dan ada dah yang pengsan apa semua sebab terlalu panas. Dahaga. Jadi sahabat yang tunjuk jalan tadi dia kata, wahai Khalid, kawasan ni seingat aku ada satu telaga yang dah lama lah. Telaga Usang. Cuba kita cari, mudah-mudahan telaga tu ada air. Khalid hantar ke? Pergi cari. Jumpalah telaga ni. Alhamdulillah. Lepas tu kering. Allah, kering pula. Kering. Khalid kata tak apa, kita ada Allah. Oh. Kita ada Allah, kita ada semua benda. Kita tak ada Allah, kita tak ada apa. Maka tak apa, Khalid kata kita dah berdoa, kita gali lagi. Gali keluar. Maka orang yang tunjuk jalan tadi dia kata, wahai Khalid, sesungguhnya inilah pertolongan Allah. Kenapa? Dia kata, last aku lalu sini 30 tahun dulu masa aku kecil. Tu last ada air. Allah. Dan Khalid teruskan perjalanan. Tapi masalahnya Khalid ambil jalan ni dia akan keluar di atas Syam. Maksudnya dia kena lalu semua kota-kota Rom, kota-kota Syam yang di bawah Rom. Jadi dia kena lalu 5 kota. Mana kena perang lah. Tak, dah lah 9,000. Dah lah 9,000. Lalu kawasan tak ada air. Lepas tu nak kena hadap musuh. Dengan dahaga nak hadap musuh. Betul. Tapi kebanyakannya kota-kota 5 kota tadi dibuka dengan damai lah. Sebab dia orang dah kenal nama Khalid. Dia orang tahu. Yang ni lawan pun tak menang. Khalid Al-Walid di luar. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu berjaya.